Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasalah kita akan buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Sabah yang mana keputusan berakhir dengan seri 1-1. Ini adalah satu keputusan yang agak mengecewakan untuk Selangor sebab mereka dalam fasa yang mana mereka nak secure the second place untuk melayakkan diri mereka ke AFC Cup ataupun AFC Champions League 2 lah, yang mana kemungkinan slot tersebut akan diberikan kepada nombor 2 ataupun kepada juara Piala Malaysia lah kan. Jadi buat masa sekarang Selangor di tangga kedua dengan 21 perlawanan, 43 poin, dikejar oleh KL City 21 perlawanan juga, 42 poin, berbeza hanya satu mata. Tetapi pencabar yang paling terdekat adalah Kuching City sebab Kuching City hanya bermain 19 perlawanan sahaja dan mereka sekarang ada 40 poin. So hanya beza 3 mata dengan pasukan Selangor. Jadi sepatutnya apabila menentang pasukan Sabah yang berada di bottom 4 kan dengan 16 poin, mereka sepatutnya come out dengan result kemenangan lah. Tetapi semalam selepas gol Faisal Halim menjaringkan tak sampai 2 minit mereka kena counter dan dikenakan balik gol oleh Fegusteni, which is kedua-dua gol Sabah punya gol dengan Selangor punya gol memang world class punya gol lah, memang marvelous lah, memang saya sangat suka lah pada perlawanan semalam. Tetapi ada juga kontroversi dalam perlawanan ni, yang mana perlawanan ni berakhir dengan keputusan seri apabila pengadil meniup whistle. Waktu tu masa tambahan tak habis lagi, ada berapa belah saat lagi. Lepas tu dalam fasa Selangor tengah menyerang kan, waktu tu memang the best scene untuk attack. Dia tengok pengadil dah tiup whistle sehingga menjadi perbalahan lah, kemarahan di barisan jurulatih ataupun di bahagian tempat pemain simpanan tersebut. Jurulatih dan juga barisan pimpinan kejurulatihan Selangor marah lah, orang kata apa, pengadil tiup whistle awal. Kalau saya jadi pun saya agak bengang lah, tapi saya tak tahu kenapa pengadil tiup whistle awal. Mungkin jam dekat tangan dengan jam dekat TV link ke apa, saya tak tahu. Tapi memang pengadil buat selalu cari kontroversi, agak rugilah benda tu kan. Sebab dalam situasi tersebut mungkin Selangor boleh jadikan gol ke ataupun Sabah boleh dapatkan balik bola untuk counter attack menang ke, kita tak tahu kan. Sebab ada beberapa puluh saat lagi ataupun belas-belas saat lagi. Sebab every second dalam bola sepak adalah penting dan saya mengharapkan benda ni tak terjadi lagi lah untuk perlawanan-perlawanan akan datang, dan mutu pengadilan perlu ditingkatkan untuk setiap perlawanan. Baik, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni saya akan mulakan dengan pasukan Selangor lah. Apakah perkara yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Selangor? Apa permasalahan ataupun apakah perkara yang kita boleh puji? Pasukan Selangor untuk game ni mereka meletakkan Abual Nadi bermain di bahagian left back dan mereka merehatkan Quentin Cheng dengan meletakkan Zikri Khalili as a right back. To be honest, Zikri Khalili bermain di bahagian kiri, dia bermain dengan agak efektif, agak superb, memang marvelous. Tapi bila dia bermain di bahagian kanan menggantikan peranan Quentin Cheng, walaupun Quentin Cheng pada game yang lepas menentang Kuching City bermain agak below punya performance, tetapi Zikri Khalili bila di bahagian kanan dia masih lagi belum capai tahap seperti mana yang ditunjukkan oleh Quentin Cheng, which is Quentin Cheng dari segi ofensif, dari segi attacking, dari segi supporting play, benda tu yang menyebabkan Quentin Cheng berjaya secure the first 11 under Kipanggun lah. Tapi bila Zikri Khalili main kat kanan, dia tak boleh buat apa yang Quentin Cheng buat, menyebabkan bahagian kanan pasukan Selangor ni dia lebih kepada rely dan juga depends on Alvin Fortes sahaja untuk buat the game. Manakala untuk Abu Naldi bila bermain sebagai left back, to be honest agak impresif. Sebab apa? Sebab dia punya attacking style dan juga offensive gameplay menunjukkan yang dia boleh carry the ball, dia boleh bawa bola ke hadapan. Tetapi mungkin disebabkan dia kurang diletakkan sebagai left back, dia punya chemistry dengan Faisal Halim itu tak berapa ada lagi. Bermaksud dari segi nak bentuk combination play, daripada segi nak memberi support kepada Faisal, bagaimana mereka nak create untuk penetrate di bahagian kiri dengan dua
attacking player, iaitu Abu Nadi naik atas dengan Faisal Halim, macam mana mereka nak combine. Itu yang menjadi permasalahan, bila mana mereka punya fullback untuk game ni tak beberapa efektif dari segi chemistry dan juga combination play yang sepatutnya mereka bagi support kepada winger, and seperti game-game sebelum ni. Jadi bila benda tersebut tak menjadi, mereka punya game plan adalah terlalu rely on winger, bermaksud Faisal Halim dengan Alvin Fortes yang dibuat ataupun dijadikan sebagai focal point untuk make the game. Tetapi macam biasa, bila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan bertahan dan mengharapkan kepada individual brilliance, benda tu akan menjadi masalah. Bila mana Alvin Fortes dengan Faisal Halim, mereka hanya mengharapkan one situation yang boleh untuk mereka guna mereka punya individual brilliance untuk menyerang. Bila mana that situation tak muncul, maka game plan tak akan menjadi untuk mereka covering more on the wide. Jadi benda tu yang kita nampak semalam. Bila mana Faisal Halim nak bawa bola, mereka memang kena marking habis lah. Begitu juga dengan Alvin Fortes, walaupun Alvin Fortes ada create satu assist pada Kerigo Moraes, tapi gol tersebut dibatalkan sebab Kerigo Moraes offside. Tetapi overall kita boleh nampak mereka punya game plan winger adalah struggle. Tetapi selalunya kalau Selangor struggle dekat bahagian winger, Faisal Halim ataupun Alvin Fortes susah nak buat game, mereka akan bebaskan Kerigo Moraes untuk drop lebih deeper ataupun lebih kepada supporting kepada middle third. Tetapi untuk game ni Kerigo Moraes pun memang kena marking dengan ketat lah oleh Gabriel Perez. Kerigo Moraes pun tak boleh buat check in check out, dia punya positioning, dia punya off positioning pun dia kurang, dia nak drop pun dia tak boleh nak buat macam-macam. Sebab apa? Sebab selalunya bahagian tengah pasukan Selangor yang akan come out dengan bantuan. Tetapi untuk game ni gandingan Noah Liner dengan Syahir Bashar, memang kita nampak mereka struggling gila nak dictate tempo kat bahagian tengah. Dekat kawasan middle third tu mereka susah nak buat game. Even Syahir Bashar dengan Nualin pegang bola sekejap pun dah hilang. Sebab apa? Sebab pasukan Sabah dah neutralize bahagian tengah dengan penggunaan Luchbik dengan Pelicanos, yang mana mereka bermain dengan agresif. Kalau kita tengok Luchbik game ni, nampak je Syahir ataupun Nualin pegang bola, dia terus attack, dia terus pergi attack the ball, dia agresif, dia push kan. So benda tu yang menyebabkan bahagian tengah pasukan Selangor tak boleh nak pegang bola sangat. Dan dalam masa yang sama, mereka masih meletakkan Vito Penambuko di bahagian number 10, which is di belakang striker, which is dalam beberapa game yang lepas memang nampaklah dia boleh bermain, dia efektif. Tetapi bila lawan dengan game high intensity, defending yang very compact, and then aggressive gameplay ditunjukkan oleh pasukan Sabah, maka Victor Penambuko untuk game ni memang tak nampak dia dalam padang dari segi mereka punya build up play. Hanya nampak waktu bila, tahu tak? Hanya nampak waktu corner kick. Waktu corner dia ambil, nampaklah Victor Penambuko. Jadi permasalahan dia, bila mana pasukan Selangor cuba bermain daripada bawah, mereka gunalah Mamadou Diarra ataupun Safwan Baharudin untuk jadi ball carrier ataupun ball playing defender lah, untuk carry the ball pada bahagian bawah. Tetapi mereka tak dapat nak buat apa, sebab pasukan Sabah is a very complete in term of mereka punya OOP, out of position. Macam mana mereka tutup ruang, mereka marking, mereka attack the ball, dan mereka agresif. So benda tu yang menyebabkan pasukan Selangor tak boleh nak buat something yang much more better. Jadi di second half, apa yang dibuat oleh Kim Panggun, dia membawa keluar Syahir Bashar dengan bawa masuk Nur Rawabdeh, which is dengan membawa masuk Mukari Ajmal juga, which is memberi nampak sinar harapan sikit bila Nur masuk. Sebab kita tahu Nur Rawabdeh ni dia boleh untuk bermain dengan supplying the ball, dia ada vision yang bagus, dia boleh buat something yang kreatif kan. Tapi Nur dapat satu percubaan, tapi tak banyak juga yang dia boleh buat dalam game ni. Memang tak berapa banyak percubaan-percubaan berbahaya pun untuk game ni kan. Jadi overall Selangor hanya mengharapkan individual brilliance dan juga mistake daripada Sabah untuk score the goal, yang mana Demelin keluar, lepas tu Gabriel Perez keluar, orang kata apa, cuba clear the ball, tapi bola dapat Faisal Halim score, and that is the best chance yang pasukan Selangor dapat lah. Dan even mereka ada dapat peluang untuk tapping depan gol pun, open goal lah, tapi mereka gagal untuk menjaringkan gol. So benda tu agak mengecewakan lah. Jadi untuk Selangor mungkin mereka boleh come out dengan, mungkin saya faham Kim Panggun masih lagi terlalu awal bawa tim dan sebagainya, masih lagi dalam mencari the best outcome untuk the first 11. Tetapi once you dalam title race, you need to do something. Kalau dalam fasa 45 minit dah nampak yang mereka ni tak boleh nak go, midfield tak boleh nak go, fullback tak boleh nak go, you need to make the early decision lah. Bermaksud in-game management need to be better lah. And so benda tu yang mungkin Selangor boleh ubah, boleh cari the best way untuk mereka improve mereka punya game plan lah. And tapi Abu Nadi bagi saya antara player yang menyelah. Saya suka tengok dia main
memang superb lah. Dia main kat kiri mungkin boleh bagi dia main selalu untuk create the chemistry between dia dengan Faisal Halim. Kalau lepas tu gol Sabah yang counter attack tu memang saya tak tahu nak kata lah. Memang waktu tu counter attack pasukan Sabah 2v1 3v1 lah, termasuk keeper Fegusteni seorang. Orang nak recovery pun lambat, menyebabkan Fegusteni dengan mudah untuk score the goal. So gol penyamaan waktu tu Selangor tak settle down lagi dengan gol yang pertama mereka dapatkan. So agak mengecewakan dekat situ lah. Itu untuk Selangor dengan kena baki. Untuk Sabah, to be honest, saya boleh puji mereka punya defending side. Gabriel Perez, Dominic Tan, Ernesto Fumifa, Ardinesh, and Ardinesh main sebagai left centre back, bagus juga. Gabriel Perez kembali menjadi leadership dalam game ni, walaupun dia antara punca yang dia punya clear tu Faisal Ali dapat bola and score the goal, tetapi dia lah yang assist kepada Fegusteni untuk menjaringkan gol penyamaan. So Gabriel Perez is the real leadership yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah lah. Overall bagi saya penggunaan dua midfield iaitu Dim Pelekanos dengan Luis Big antara player yang saya boleh highlightkan one of the best in term of dia punya work rate. Dia memang agresif. Dim Pelekanos pun dia menunjukkan satu gameplay yang agak bagus untuk game ni. Cumanya kalau orang nak salahkan Gabriel Perez untuk game untuk gol Faisal Halim, saya akan salahkan Dim Pelekanos juga. Sebab apa? Sebab waktu tu Pelekanos duduk dengan Faisal Halim tau. Dia bukannya pergi duduk depan, dia duduk tunggu Faisal Halim. Dia bagi ruang Faisal Halim untuk ada space untuk buat shooting. Padahal kalau dia tutup ruang, dia pergi duduk depan Faisal Halim tu, Faisal Halim tak ada ruang lah untuk buat orang kata placing macam tu kan. Tapi Pelekanos boleh duduk tunggu macam tu je. Aduh, saya geram kat Pelekanos satu tu je lah kan. Lepas tu Ingham main kat right wing back memang efektif. Dia banyak bermain dengan superb. Dia boleh bermain dengan agak bagus. Fegusteni diletakkan sebagai striker di depan. Itu yang kita nak daripada seorang striker kan. Fegusteni bila dia main striker bawah Garrido Torres ni nampak improvise a lot lah. Sebab sebelum ni dia banyak main left wing, tapi bila dia banyak main left wing, kalau kita tengok dalam situasi counter attack tersebut, dia bawa bola, dia nak masuk ke dalam, padahal dia boleh straight forward kan. Waktu tu saya risau lah, tapi tengok dia acah-acah, lepas tu dia score gol. Nasib baik gol. Kalau tak mungkin kena marah dengan Garrido Torres tu. Padahal boleh straight untuk shoot, tapi kenapa nak kain masuk ke dalam juga. Dia punya body fan tu kan, kalau nampak lah kan. So benda tu memang bagus untuk Fegusteni lah. Untuk The Relock pun not bad, tapi Ardinesh, Gabriel Perez dengan Dominic Tan mereka membuatkan benda di defense tu nampak lebih compact, lebih super lah, dan dibantu oleh midfield yang begitu bagus. So semalam Sabah mereka lebih kepada defending wise, mereka super. Damien Lim pun ada beberapa percubaan, walaupun dia ada buat mistake yang gol Faisal Halim tu, tapi itu adalah team mistake, tak boleh salahkan Damien Lim sahaja. So Sabah overall not bad. Pertukaran yang dibawa masuk di second half, Ondokba masuk, which is bagi saya itu adalah satu benda positif side. Ondokba masuk nampak kucing kacil lah di hadapan, yang mana dia menggantikan The Relock injured dan sebagainya. So Ondokba pun antara player yang kita boleh highlight kan. Bagi saya best. Jeffrey Fiddles pun okay, not bad. Ernesto Fumifa bagi saya tak berapa nampak sangat untuk game ni in term of attacking wise, tapi untuk defending wise bagus. Dia berjaya mengekang Alvin Fortes, lepas tu dapat backup daripada Gabriel Perez lagi. So benda tu memang support lah. Man of the match saya rasa Gabriel Perez lah. Gabriel Perez ataupun Luis Big lah. Mereka berdua ni memang nampak agresif, nampak mereka punya mentality tu memang play for the best lah main untuk Sabah kan. So benda tu memang support. Overall Sabah berjaya neutralkan Selangor punya attacking, sama ada dekat tengah dengan winger. Itu adalah benda yang memang patut dipuji untuk pasukan Sabah. Mereka punya out of position, mereka punya OOP memang support. Itu yang kita boleh puji untuk pasukan Sabah kan. Jadi Selangor, you need to do something better. Sabah try to climb untuk middle third ataupun mid table, untuk pastikan yang mereka masih lagi antara tim yang besar lah, yang mana mereka ada quality players yang boleh diterjemahkan dengan result yang lebih cemerlang di dalam padang. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.